sakit pinggang tu datang lagi kuat pula kan. Tak boleh ikut lah, tapi dah gap sikit-sikit atas habis. Asalnya memang dah gap dah, tapi aku tunggu sebab nak show lah. Oh, kiranya dia potong tu punya jam terus tutup lah. Betul, dah kembang lah, angkat tengok. Patutlah aku tengok dia potong macam tadi engine cakap. Aku cakap dah, sekejap gila lagi tu tak payah ni. Aku cakap nak tunggu lah, nak bagi show kat yang tiga. Sekarang nak bagi show kat penonton. Tak payah show kamu tu lah. Ya kira anda waktu tu lama kita. Lama. Dia jujur dah beritahu aku dah buat. Aku tengok video lama lah. Dia bawa 70 Jet 4. Aku buat 630 motor aku. Besar betul enjin. Besar. Siapa punya motor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang episod yang keempat Full Throttle Podcast Show Season 2026 yang membincangkan pada kali ini HRSGP yang berlangsung pada Ahad lepas. Yang mana belum follow kita, sila berbuat demikian. Follow semua social media platform. Ada TikTok, ada kita punya YouTube paling penting. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa sekali penting share juga kepada kawan-kawan ataupun sesiapa saja yang meminati dunia dua roda. Tak ada sponsor. Tak ada sponsor betul. Makan dan minum. Dan memang memandangkan aku pun tengah kebulur ni, tengah lapar ni. Ngam. Jadi kita ada sponsor daripada Aksi Drink dekat Meru Permai Clash sponsorship tau. Contoh air lah, Red Bull lah, Monster lah, apa macam-macam. Kadang-kadang pasal air ni. Oh, Red Bull tak nak lepas, tak boleh pergi. Oh, Monster tak nak lepas, tak boleh pergi. Nak lepas boleh, bayar. Siapa nak bayar? Batal kontrak siapa nak bayar? Tak nak bayar, okey, tak nak pergi mampus. Itulah antara sebabnya Acosta susah nak pindah. Barang dia sudah sarung Red Bull punya baju. Susah nak pergi, nak tiba-tiba nak sarung Monster punya team. Kalau kontrak ada lagi nak batalkan susah. Tu masalah dia. So dekat garis ni ada 2-0. Boleh jadi Moto2 punya rider dua-dua ambil. Masih lagi spekulasi. Boleh kata juga, ada yang kata juga John May nak pergi. John May pergi ke sini. John May nak pergi. Tapi tu lah, tahun depan dia tak boleh nak ramai lah. Sebab motor semua reset balik. Boleh jadi manufacturer Japan datang balik. Dia tunggu macam ni je. 2 atau 3 rider yang factory tu announce dia punya seat. Okay, saya announce saya pergi sini, saya announce saya pergi sini. Okay, then dia akan start talking to each other. How much? Hang berapa? Okay, apa komitmen dia? Air apa? Monster ke? Red Bull ke? Aksi Drink ke? Dia akan start talking to each other kan. Macam apa nama tim Rossi? Pertamina. Biar 46 Dijak kekal Mobilelli out dengan kata VAT naik. VAT lama sangat kat motor tu. Tu kat situ ke? Tu lah, dia pun tak perform sangat pun kat motor tu kan. Lagi kesian tu Andrea Minio sampai ke sudah lah lepas podcast. So Andrea Minio dekat track house Raul mungkin stay. Tapi bapak Raul macam aku cakap episod lepas, bapak Raul seorang yang banyak duit. Dia akan fightkan anak dia untuk naik factory. Takkan seorang Benaya yang 2 kali world champ nak pergi tim satellite. Dia pun demand ke. Habis-habis kot pergi ke Honda, factory Honda. Aprilia mungkin dah full. Tapi kalau Benaya, aku lebih setuju kalau dia pergi Aprilia dengan Bezeki. Aku pula tak setuju. Sebab aku tak suka tengok satu rider duduk dalam kelompok selesa dia. Dia orang Itali, motor Itali, tim Itali. Sama macam Bugatti sekarang. Menyekat kan geng Spanish ni. So kalau kita nak tengok satu rider tu, dia betul-betul kalau betul hang power, hang bawa motor apa pun, hang duduk depan. Rossi dah approve lah dulu. Rossi dah buat. Dekat Ducati dia gagal lah. Okay, bawa Yamaha boleh, bawa Honda boleh, 2 stroke boleh, 4 stroke boleh, 800cc boleh, 1000cc boleh. Habis Bristol boleh, Michelin boleh. Semua dia dah tunjuk. Ada winglet punya jam ke, tak ada winglet punya jam ke, 1000 ke, semua sampai kau tim. Macam Benaya ni, dia duduk ke Popon selesa. Masa dia 2 kali world champ, tim yang sama, orang yang sama, motor yang sama, Ducati kan. Aku teringin lah perspektif aku selaku peminat. Aku nak tengok dia keluar pada kepompong selesa dia, bawa motor pergi tim Japan. Bawa motor tim Japan pula. Nak tengok kalau kat sana boleh perform. Marquez pun dah approve. Bertahun-tahun champion dengan Honda, pergi Ducati,
champion tak? Cuma dia always berada di motor yang bagus. Masa berada di Honda paling top. Honda pun tengah paling top. Lepas tu Honda carok, Honda badai, dia pun keluar dengan Honda pergi dekat motor yang paling bagus. Unlike Rossi, masa Honda at the top dulu, orang semua cakap alah champion sebab Honda. Okay, I prove you wrong. Pergi Yamaha, motor paling cakdek, paling badai masa tu. Open season, first race nombor 1. That season dia menang. Orang-orang alien macam ni dia dah proof yang so faktor-faktor macam ni kita yang nak tengok dekat dalam racing sekarang. Macam seronok tengok, dia dah keluar pada kampung selesa dia, apa dia perform tak kat sana, nak tengok. Mungkin benda tu a bit risky lah kan, kalau kata tak perform sebab GP kan setahun tak perform. Hilang. Bye-bye. Tahu-tahu dekat World Superbike. Dekat World Superbike pun tak perform. Sama juga. Okay, transfer window punya cerita habis. Seronok korang transfer window punya cerita sebab dia rumours. Yang benda yang tak jadi lagi dia orang kono. Kalau benda dah jadi tak apalah, tengok je lah urasan dia apa kan. Benda yang tak jadi semua okey. Kepala otak tiba-tiba semua jadi fresh. Sana siapa pergi kan semua nanti. Okay, MotoGP Japik, sprint race. Sprint race kau ni drama. Marquez. Betul, itu luck dia lah. Marquez. So apa luck? Tak tahu, dia mungkin dari doa sebelum dia yang dia jatuh tu tu kan masuk. Betul. Kalau tak jatuh tu dia tak masuk lagi. Kan dia ikut adik dia. Kalau ikut adik dia ikut rasanya. Tapi kan dari segi law benda tu salah tak? Sebab dia dah lepas bukan simpang lorong yang lorong masuk kan. Dia rendah rumput kan. Tapi aku rasa sebenarnya tak salah kan. Tak salah pun. Boleh je. Sebab dia belum masuk sampai ke pit limit je kan. Sebelum sampai pit kan ada satu garisan lagi untuk start pit limit. Lorong tu semua tak wajib rasanya. Apa dia ada kena tindakan lah. Sebab Zarco bagi tahu, dia buat keluar statement sebab dia agak pelik kenapa Marquez tak dikenakan tindakan. Sebab benda ni salah. Dia anggap Marquez dah lepas daripada lorong yang nak masuk ke pit lane tu. Kira dia anda songsang lah. Ada reverse lah. Lawan arus. Walaupun tak lawan arus secara betul, tapi dah ke belakang sikit untuk masuk ke dalam pit lane. Benda tu salah dan tak boleh. Tapi dia kata pelik kenapa tak dia ambil tindakan. Race direction terus keluar statement, benda tu tak salah. Sebab tu kemenangan Marquez tak ditarik balik. Tapi dalam hal ni aku tengok jangan give up. Kalau ikut mental biasa, pelumba biasa lah, bukan alien macam dia. Dah jatuh, lantak lah, habis. Jatuh, habis. Tapi dia teruskan masuk, tukar motor, perform, main balik. Rezeki tak ke mana? Menang. Itulah yang satu lagi, dia punya tim yang bagus. Dia ada satu tim yang bagus. Kalau perasan dalam satu shot tu daripada angle daripada pit lane, dia orang expect, memang dah expect hujan. Okay, rider may swap the bike at any moment lah kan. So dia orang datang daripada last turn tu, dia orang ingat Marquez nak masuk. Okay, Marquez tak masuk, stay. Sebab nampak Alex dah lepas pada last turn. Tahu-tahu Marquez meluncur, jatuh. Terus David Tadozzi masa tu prepare bike, dia mesti nak masuk dalam. Mana ada communication radio? Communication radio tak ada. Tapi itulah, team bagus, rider bagus. Dia jatuh, dia terus tukar dengan strategi. Tak payahlah kejar. Buat apa kalau kau kat kejar, confirm tak dapat dia. Masuk dalam kau kejar. Timing dia tepat lah. Timing dia betul, strategi dia betul. Dan dia punya satu, dia tak nak kalah. Maksudnya dia tak mudah. Kalau rider biasa dah lantar, habis lah, sprint race aku habis lah. Tapi sebenarnya aku itu luck lah. Sebab dia kau tak datang masuk tu. Kalau tak masuk kau betul kita golek je. Sana belah sana dah hujan lah. Macam mana? Rezeki tak ke mana? Rezeki tak ke mana, betul. Dibantu juga oleh, aku boleh kata, kebodohan adik dia juga. One lap before tu dah raining dah hujan dah. Tak nak masuk, tukar motor. Dia nak jadi macam Brad Binder dulu. Yang degil nak mampus tu. Habis banyak lagi lap tu, lagi 4 lap. Lagi 3.
Masa Alex jatuh tu, motor tegak je. Ya. Tapi tengok licin je. Dah tak ada grip langsung. Slicks on. Aku tak pernah lagi masa tayar slip kalau hujan. Weh, memang tak lekat apa. Macam bawa motor tayar botak lah. Macam Memang no speed, no lean angle pun. Untuk MotoGP ni bila hujan, kenapa kena tukar bike? Dia bukan semata-mata tayar. Fork setting lain, setting suspension belakang, brake pun lain. Bila hujan dia orang pakai steel disc. Disc brake tu apa bahasa Melayu, brake cakra apa? Besi. Pakai besi. Brake pad pun lain, besi. Bila sprint race, bila race kering, brake disc carbon. Brake pad pun lain lah, tak kena pakai di besi, itu bakar. Jadi kita pasal brake. Martin punya Banaya nak kena taruh rainbow kan. Itu bakar. So lepas tu orang cakap alah nak tukar tayar je. Bukan, dia bukan not about tayar saja. Brake, suspension, monoshock ke apa, travel semua dah lain, dah tak sama dah. Dia makan dia lapar. Semua dah tak sama. So agak bodoh jugalah Alex Marquez. Dia sanggup riskkan dia punya race tu, tak nak tukar motor one lap early. Dia one lap early cukup dah. Itu lah tu. Waktu dia jatuh tu pun, waktu dia tap brake, apa pasal? Motor tak turun lagi kan? Sebab dia waktu hujan dia pakai brake carbon. Mana ada temperature? Sejuk. Ya. Kira ada lah peminat yang cakap dia jual race tu dekat abang dia supaya abang dia dapat point. Ada. Dah macam roktang hantar Carew pula. nak bahaskan pasal buat ni. So Marquez produce satu genius punya strategi bersama tim dia untuk dapatkan P1. Yang aku nak Binder pun dah tukar tayar pun jatuh. Binder. Aku yang mula-mula Binder pakai slick tau. Yang jatuh tu dah leading lah. bila dia tolak motor balik masuk dalam track, ni pakai wet dia jatuh juga. Tapi itulah nak tergelak tu, datang mana Morbidelli dengan Banaya ni. Tiba-tiba. Tapi Banaya tak boleh follow Marquez tau. Tengah hujan tau. Tak boleh ikut. Gap betul. So Saturday yang sangat happy dekat Ducati, clean sweep 3-3 Ducati, 2 merah, dua merah, satu hijau. Tengok itu hari tengok Davide Tardozzi. Function shock. Tengok hari Ahad cuka beg muka. Sangat bagus. Masuk pada hari Ahad. Okey. Mark on pole. Disaster. Disaster dekat Ducati. Kalau nak diceritakan patah balik, disaster pada Bezzecchi dan Aprilia pada hari Sabtu. Hari Sabtu apa, sprint race. Take off dan jatuh Bezzecchi. Kena kat Bezzecchi ke? Take off Alex. Take off Alex duduk bawah tayar tu, ngam-ngam betul-betul lalu dekat tayar. Kan? Banyak kali dah. Dulu motor siapa dulu? Take off. Dulu Marquez pernah kena, Banaya pernah kena. Dulu take off ni memang suwi lah. Starting dah barai, kepala dah kacau, nak kejar tak boleh, jatuh. Bezzecchi 0 point on sprint race. Martin brake terbakar. Apa jadi sebab brake? Brembo cak ayam kot. Brembo kopi je. Brembo kopi. Tak apa, minyak salah masuk loteri. Minyak silap bubur minyak fork. Tapi nampak sangat lah. Siang tu bukan race malam macam Qatar. Qatar biasa. Siang boleh nampak lah dia punya disc tu menyala. Mesti dah terbakar teruk ya. So race Martin ends dekat situ. So dua-dua Martin dan Bezzecchi pada hari Sabtu. Aprilia 0 point. Bukan merah, dua-dua hora hore. Sama Tardozzi dengan Morbidelli, hora hore. Hari Sabtu, hora hore punya orang sudah jadi cuka. Aprilia punya orang pula sudah jadi senyum. Walaupun Ducati ke sini hora hore lah, tapi Tardozzi tak merah dia, tak biru, dia merah. What happened is Marquez crash. Nak tanya pendapat rider. Marquez crash pada lap kedua, high speed left turn. Apa sebab? Rider mesti tahu apa sebab. Itu aku tak apa ingat sebab aku tengok dia sedikit lebih link ke apa? Offline daripada line yang sepatutnya diambil. Sedikit, dan dia on sedikit awal. Lebih awal lah.
hilang terus. Ayah tak apa nak panas lagi sebab baru lap kedua. Biarlah. Jadi kat sana grip tak datang lagi. Dia push macam, lagipun Alex kat depan memang tarik pace yang laju. Dia nak tak nak dia kena keep up. Tapi dekat situ lah dia ada minimal mistake. Lepas tu Danny sendiri mengaku dia balik pada paddock je terus dia cakap dekat dia punya teammate semua, I'm sorry, my mistake. Dia admit terus. Dia tak ada salahkan motor lah apa, tak ada. Dia cakap I'm sorry, my mistake, I'm okay, good. Habis cerita. Jatuh. Banaya break lagi. Oh, Banaya kena semalam Martin kena. Semalam Martin turn yang sama, turn satu, which is the high breaking point yang paling kuat, paling keras dalam track tu. Itu second lah. Yang paling kuat belakang, turn kanan belakang. Turn satu. Turn satu sama macam Martin juga. Turn satu tapi Banaya tak adalah disc terbakar. Tapi Brembo lah. Ada brake provider lain ke kat AutoGP? Tak ada. Brembo je semua. Brembo ada pakai Rapido. Tak. Kalau benda tu jadi dekat Diogo Moreira ke Jack ke, tak apa, tak ada kamera ambil pun. Orang tak peduli pun. Ni factory tu. Sedang apa, disorot kamera. Sedang disorot. Malu weh. Ya. Tak apa problem lah. Apa isu tu? Tak. Masa dia orang masih nak jaga air muka Brembo lah, sebab sudah bertahun menang sama Brembo. Takkan satu kali mau tiaw kan. Balik paddock, Banaya bisik tak nak cakap apa lah. Walaupun dia bisik, tapi kita semua tahu lah ini break ni pasal sebab dia jack tu dia angkat baliknya. Walaupun dia bisik, tapi dia punya mekanik tak pandai kabul lain. Dia betul tengok break. Betul lah. Betul lah. Memang break lah. Dan break tu takkanlah apa Yutaka ke Nissin, mesti Brembo punya. So Brembo boleh kata sabut. Ada Galfer kat Moto3 ada lah. Nampaknya race Banaya dan race Martin pada sprint telah disabotaj oleh brake system. Okey, apa nak cerita pasal apa? Yamaha. Cerita lah. Dah, Yamaha siapa? Gua tak tahu range cerita apa. Tak ada cerita lah. Tak ada cerita, mana ada cerita kat belakang. Cuma Quartararo sekarang ni dah kena ban daripada bercakap dengan media. Sebab apa? Lantang sangat. Ya. Dia cakap pasal apa? Pasal Yamaha. Motor tak belah lah, we don't have the base lah, I don't feel anything lah, we apa, especially apa, we are actually stationary, tak berubah pada titik tahun lepas. Tahun lepas Quartararo dekat RS P2 tau, final race. Tahun lepas? Ya, P2 belakang Alex. Ini tahun terus tak ada nampak. Toprak pun jatuh kan? Toprak jatuh langgar Salvadori. Itu sprint. Itu sprint lah? Itu sprint. Final race dia kena long lap penalty 1. Memang tak boleh depan nak kejar. Tapi Toprak masih lagi bermotivasi mengatakan walaupun pada dah kena long lap semua duduk belakang, dia masih dia feel enjoy on the bike. Rasa dia ada macam plus point. Dia kata dia macam dia makin faham motor tu. Tak apalah. First year boleh cakap tu macam. Dia tengok second year kalau cakap tu macam lagi orang hantam you tau. Gua tak tahu pada akulah personally. Orang dah bayar 12 juta pound sterling setahun. Duit banyak. Tak kecil duit. Ya betul. Han tutup hamnya mulut. Bawa ambil gaji dendam sedar. Bukan. Han tutup hamnya mulut. Kerja keras. Okay, motor tak bagus, you help to improve the bike. Jangan harap Dovi, jangan harap Augusto Fernandez. Ni tak habis-habis nak salahkan test team. Test team tak bagi feedback yang betul. Test team tak develop bike yang betul. Han tutup mulut, han buat punya kerja. Orang dah bayar 12J sebulan, 12J setahun. Paling tinggi dalam paddock dia. Ini dia salahkan tu, salahkan ni. Boleh macam crybaby lah. Ya. Salahkan tu, salahkan ni. Dia ada macam sifat superstar sikit. Ya, dia macam perasaan superstar sikit. Tengok dia turun track macam mana, baju dia macam film star lah. Aku stars dengan t-shirt funky dia, aku memang suka tengok. Aku star. So Yamaha sekarang dah ban Quartararo daripada memberi statement kepada media sebab dah terlampau macam mengaibkan. Alex Rins dibenarkan memberi statement tapi nothing to tell.
unless media tanya dia where to go next year, dia pun kata I have confirmed that Yamaha tak nak bersama dengan dia lagi tahun depan. I have to find somewhere else. Ya, itu dia ada bagi statement. Tu je lah. Jack dengan ni macam biasa lah. We have to stay. Ayat-ayat rider macam mana? Caption kat Instagram. We have to stay positive. Stay positive. Stay hydrate. We will keep pushing. Keep pushing. We will look for improvement. Tomorrow will be better. Step by step. Step by step. So dia orang masih lagi berpositif. Tak apalah, kasih lacan. Next year kalau tak positif lagi, kita kasih kapak sama dia. Okay, Bezzecchi final race P2 damage limitation. Pada aku di damage limitation di mana track yang tahu tak boleh menang, tapi ambil sebanyak mana point yang boleh, dibantu oleh faktor Marquez jatuh. 20 points, extend the championship leading. Championship leading sekarang top 5 Aprilia 3 biji. Martin dia Raul. So best tak ada apa nak dia setakat collect point sikit dah okey dah sebenarnya, tapi bonus lah bila makan zero. Bila makan semalam zero pun dia dah tak ada point waktu sprint dia. Marquez collect 12.5 point waktu sprint. Bezzecchi collect 20 point on final race. Banyak. Okay. So Bezzecchi still play the smart game. Martin lonely race, tak ada apa siapa nak kacau. Aprilia on fire again. Aku cukup suka lah Ayagura. Kau suka Ayagura? Tak, aku suka nak cerita pasal dia. Bukan suka dia personally kan, aku tergih pula kan. Bias ni. Dia cakap tak ada bias sebenarnya. Ada bias ni. Aku suka rider yang macam ni sebab apa tau? Dia legend dalam bab panas tu, dengan dia yang jenis pendiam. Macam Quartararo kita tahu lah, dia cakap banyak apa semua. Artis macam artis sikit. Quartararo Ayagura sangat diam. Lepas tu tengok dia datang track pun tak ada macam Quartararo dengan dia tak menyelah sangat rantainya dengan apa earbudnya. Ayagura datang dengan kelas bag macam budak balik kelas boleh tahu. Pakai tracksuit hitam, tracksuit tau. Pakai tracksuit, baju track dalam macam Macam ada kalau orang yang tak tengok MotoGP siapa Mamat Cina ni? Ada Cina mana ni? Tapi bila dia on the bike, tak macam okey, sampai final race P5. Betul? P5. Agora. P5 P4. P5. Martin P4. Okey. P5. Okey, dia P5. Start belakang. Start berapa? 11 ke 11 ke 12 macam tu lah. Okey, bayangkan Agura start first Turo. Sebab dia punya pace pun laju tadi. Itulah yang aku geramkan, yang sebab dekat US dia tak boleh diam dulu. Engine meletup. Sampai gasak engine tu. Iyalah betul. Aku harapkan Heres ni nampaklah dia datang, dia makan Enea, dia makan Zarco, dia makan teammate dia, tapi dia makan teammate dia pun dah final lap. Tak sempat nak kejar yang depan kan. Rider yang nampak pandai seronok tengok dia, macam dia ada progress. Sikit. Yang bukan nak kata rider yang lari terus tak best. Itu memang excellent lah. Macam Bezzecchi dah buat for the first 3 race sebelum ni kan, Bezzecchi lari terus. Every lap this year semua dia leading until last race yang Alex Marquez potong dia kan. 190 lap lah total. Total lap dia leading. Syok tengok rider macam tu. Tapi rider yang lambat pandai macam Agura ni, aku suka tengok ni. Kalau lari ke depan tu pun kita pun boring kan. Datang belakang potong satu-satu, dah ada banyak cerita nanti. Setuju tak kalau aku kata Agura hanya perlu kerja lebih untuk quali? Dapatkan result quali yang bagus, qualifying yang bagus, duduk depan first Turo, ciao baby. Tinggal lagi kepandaian nak main last 5 lap Kalau dia jumpa Marquez last 5 lap, supaya sikit lah. Kalau takat
average rider ni Acosta pun dia dah boleh makan lah. Ya, tapi dia makan orang semua clean tau. Ya. Dia makan clean. Dia Mr. Clean lah. So, dia dia macam clean. Lorenzo sikit lah boleh cakap. Dia ni tak paksa. Dan lain semua senggol-senggolan, cubit-cubitan tu biasa. Kan? Dia ni paksa. Tak ada gap, create gap. Tak ada space, create space. Senggol orang, so orang angkat. Tak tengok. Macam ni dia tengok, dia clean lah overtake dia kan. Benda yang macam ni yang sebenarnya rider yang clean ni yang orang dapat peminat. Tak? Rider yang clean, rider yang kaki sondol semua ni ada peminat juga. Tapi orang tak berapa peminat banyak lebih kepada negatif lah. Lebih kepada negatif tu. Sebab orang suka tengok aggression dia. Macam mula-mula Marquez dulu, orang suka tengok aggression dia. Tapi aggression dia sekarang pun dah makin kurang lah. Dah start kurang aggression dia kan. Dia pun dah banyak sangat injet tu. Itu pun satu hal lah. Badan dia dah kira half besi kan. Itu lah. KTM baru nampak Acosta bersengit dengan apa Bastianini ada kejap. Itu je lah. Lepas tu hilang ke belakang apa cerita dia? Binder yang masa saya cakap tadi tu apa, sprint race dah tukar tayar wet pun jatuh juga. Aku tak tahu lah. Main race gak disorot kamera. Tapi satu yang aku KTM satu yang aku menyampah je lah dengan Maverick Vinales. Kalau rasa tak boleh lagi dia training dengan Lorenzo lagi hilang. Kalau rasa tak boleh nak bagi komitmen, berhenti lah. Dia macam dalam KTM sendiri, even Pit Virus ni pun dah start menyampah dengan dia. Vinales menjanjikan misalnya keep pushing lah apa benda, menjanjikan bulan bintang, sampai Lorenzo pun dah naik menyampah lah apa semua, nak putuskan hubungan sebagai coach and trainer. Coach and trainer dah tak mau lah. Dia kata dia nak teruskan recovery dia injured. Tapi dalam masa yang sama dia boleh buat physical activity yang lain. Boleh main basikal, boleh training motocross. Kalau boleh training motocross, boleh main basikal, maksudnya you are fit enough, kenapa tak nak main? Dia tak race apa ni? Tak race. Tak pasal lah. So KTM ada sedikit marah dengan dia sebenarnya. Pasal yelah kita in terms of business ni kan, kita kena turunkan motor kita, barulah orang nampak sponsorship kat sana. Red Bull naik, Motor Rex naik, Motul naik, brand-brand yang ada kat motor tu, Suit Arai lah apa semua kan. Barulah orang nampak. Ni kalau dah satu motor dah kurang atas grade, benda tu dah tak nampak. Lagi satu data tak cukup. Lain contoh Ducati, 6 biji motor punya data dia boleh dapat. 6 kepala punya rider. Bentangkan kita ambil kan. Yamaha 4, Honda 4, KTM 3, kurang 1. Dah lah KTM ni punya rider karakter semua lain. Ini yang Mr. Smooth, Acosta kaki gasak, Brad Binder motocross. Vinales dia Mr. Smooth, tapi Mr. Smooth yang tak konsisten. So data tak cukup kat sana. Sebab tu KTM suffer. Betul. Dan ketinggalan belakang sikit atau semua tim-tim lah. Ya. Dia pun tak cukup kaki tangan ibarat. Walaupun KTM cuba meyakinkan Acosta, sebenarnya KTM tak ada duit pun dah. Dia harap duit bajas je. Dia cakap, okay, we have money, we will invest in new parts, we will invest in good mechanics, good racing engineer. KTM pun besar, sponsor besar Red Bull lah. Red Bull je lah. Red Bull pun besar kot, atau paling besar dia orang kan. Betul. So dia KTM janji dengan dia gitu gini. Tapi Acosta cakap dah tak nampak sangat efek dia. Masa pre-season, winter test ada part baru, ada changes dalam team kan. So dia ada motivation sikit untuk push. Tu kalau tengok first 3 race Acosta lain macam, kat Buriram lain macam, dekat US pun lain macam juga. Boleh lah, ada kat sana. Masuk dekat sini macam biasa lah. KTM nak pula Acosta kaki gasak, dia reverse lah. Dari duduk depan belakang tu kau. Tapi pasal ini pula okay. Mr. Smooth. Mr. Smooth. Senyap dia. Tapi
Tapi Dasani ni kalau perasan dia track kecil. Track kecil dia perform. Maksudnya contoh track kecil Valencia. Contoh track kecil ni lah RS. Session ring. Sering track kecil. Kalau track besar dia kurang. Tak tahu dia kenapa. bukan macam ni, bukan rider rolling lah, rider start and go ibarat Betul. Dia pandai total control dia. Rider. Ni bawa rider total control kan. So tu beza dia. Macam kaki gasak ke kaki rolling? Tak tahu. Tak tahu mana. Ikut mood. Dia mood track dia sampai. Cerita baru ni respon macam mana? Respon baru ni okey lah. Dia dalam video dah perangai hamil sini lah macam 70 lah 82 apa respon baru ni. Okey, cerita respon baru ni lah. Aku start nombor 8 kot. Aku tengok starting tu. Aku P1. Aku P1 dah gap lah. Aku tengok buat 5 lap lagi nak habis. Aku waktu 2 hari sebelum race aku dah sakit pinggang ada collect. Aku nak cantik sikit. Dan race pun agak dah sakit. Aku dah gap jauh. Yang nombor 2 ni ada Moto3 lama kita. Lama. Dia jujur dah beritahu aku tengok video lama. Dia bawa 70 Jet 4. Aku bawa 630 motor aku. Besar motor enjin. Besar. Siapa punya motor? Tak tahu, tak ingat apa nombor. Dia bawa 170 Jet 4. Lagi ayah aku dah cakap dah, jap gira lagi tu tak payah ni. Aku cakap nak tegur nak bagi show kat. Yang 3. Sekarang nak bagi show kat penonton. Tak payah show kamu tu. Ayah kira nak menang kan. Aku cakap aku fikir pada tak lagi mulut. Bagi show sikit aku rasa boleh main ni. Aku slow kat first turn. Memang betul aku lajak bagi dia betul. Fikir balik. Macam training biasa aku buat. Jadi aku potong balik. Jadi dia potong balik. Tu potong balik. Alah masuk lagi 2 bulan habis tu dengan ada back markernya dengan sakit pinggang tu datang lagi kuat pula kan. Tak boleh ikut lah. Tapi dah gap sikit-sikit atau habis. Asalnya memang dah gap dah tapi aku tunggu sebab nak show lah. Kiranya dia potong tu punya jam throttle tutup lah. Tutup dah kembang lah angkat tengok patutlah aku tengok dia potong macam tak ada enjin cakap takkan dia potong sapi macam tak ada enjin. Saya nak bagi show. Tenang sangat. Alah naslet tak boleh susah pula ni naslet motor tu kuat. Nampak memang laju tadi. Laju. Kalau keluar kat sungai tu pun keluar apa? Dah atas belakang dia tengok aku dia tengok dia. Nampak. Aku tengok on board dia. Memang laju motor dia ni apa sebab dia post lah yang full race ni. Tadi aku tengok dia tunjuk satu lap pertama. Satu lap pertama je. Satu lap pertama aku dia tengok dia gigit orang macam tak ada apa je. Lepas aku dah jawab depan. Dah jawab ke depan nampak. Lap ke-5 ke-6 tu baru yang aku tunggu tu. Aku cakap lama sangat ni tunggu lah. Laju betul. Sebab aku tengok di belakang memang dia gap tapi dia sampai sikit. Aku fikir sebenarnya sampai sikit tu sampai apa yang aku tunggu je. Tunggu lah ingat nak fighting dah awal. Silap. Tapi 70 J4 dia boleh bawa lah. Motor Y15. Aku punya 63 je. 70 J4 Ford S ke Ford Y15? Y15. Oh pakai Ford Y15 ke atau pakai Ford S? Dia pakai Ford S. Aku pakai Ford Y15 lagi spec Pro Arm ni. Dia main tipu lah. Tak bukan main tipu. Kategori tu apa terpulang lah spec apa. Okay selingan dia punya race minggu lepas. Aduh. Okay, kita dah rakungkan habis semua Moto3 daripada qualify race Moto2 dah kita habis. Timekeeper berapa minit lah? Okay, MotoGP pun dah cerita habis. Sikit. Last weekend Malaysian Cup Prix lah. Dan kat tangkap round pertama. Okay, kategori paling hangat CP150. Kenapa pada season ni banyak rider macam tak puas hati dengan regulation yang baru? Okay, pasal CP150 ni regulation dia sama, dia tukar pada yang aku tahu lah. Aku tak baca regulation tapi dengar je tim-tim yang cakap sama macam spec Pro Arm, semua standard. Cuma dia orang ada kelonggaran boleh tukar gearbox. Standard gila. Pro Arm cuma dia orang boleh tukar gearbox. Radiator besar. Blok seramik boleh? Dengan shifter itu je lah. Blok seramik boleh lah. Jadi bos besar. Bos sama. Bos tak silap aku piston original macam Pro Arm. Oh high compress tak boleh? Tak boleh. Cam semua cam standard semua. Cam standard? Gearbox usik? Management open? Maknanya advantage dekat Honda. Betul lah Honda je semua depan. Dia salah taruh Honda. Banyak di sini. Bukan lah Tapi dulu Honda sudah tenggelam. Dia orang tak cakap apa pun. Tapi tu kalau ikut regulation macam baru ni memang tak fair pun. Honda total body pun dah size 30. Okay, Y15 pun dah 92. Y15 kecil.
tak tahu. Gear pun 5, dia orang gear 6. Itu yang Yamaha pergi lari pakai Y16. Tapi dengar cerita Y16 ada syarat kena turun bol 57. Bol 57 betul. Cuma advance dekat Y16 valve dia besar sikit je. Tak silap aku dia 20.5 17. Kalau Y15 19.5 17. Ni 20.5, lebih 1M je. Tetap kalah dengan Honda juga. Honda 22.19. Valve tak tahu macam mana yang bagi regulation ni. Hai. Sebab tu lah yang Tapi customer boleh duduk dua. Tak tahu sama ada motor atau rider kan. Tapi rider pun power lah. Tapi tak tahu apa Afiam Run sipu. Tak ada. Tak ada. Syed Academy tak ada. Memang tak fair. Aziz Fairuz tiba-tiba Yam. Tapi Yam sudah Yam batu training dekat kampung Dato' Sagu tu ada. Memang laju pun. Awak dia ada orang lah, si Fairuz, Faris Hafi tu ada. Lah. Semua tu aku ada follow kat dia orang. Tengok time aku ada data dah Pak Am punya time. Follow pakai spek apa? 63 lah. Boleh potong lah. Tapi sebab aku nak tengok time dia orang ikut time aku kan. So bila tengok dia orang punya time lagi laju pada Pak Am aku punya tahun lepas. Aku cakap mana tu aku dah sembang dengan Cengkoi dia punya pemain chip kan. Dia pun dah agak dia kata ikutkan pace time ni dah ada podiumnya. Tengok betul podium. Yam berapa lama je tak podium. Masa hang bawa Yam dulu pun tak ada podium. Yam tak pernah podium 150 ni rasa first time. Oh ya. 150. Maksudnya hang gagal memberikan podium dulu. KX Rider Yam. Z15 GT. Z15 GT tak KKR. Dia apa? Tak ada. Sebab parts tak dapat. Ya. Dia buat tak dapat lagi. Dia cakap dekat Pro Am pun Modern pun struggle tau. Paling depan pun Renaton je. Ambil Rafiq. Menang lah. Menang lah, betul menang Modern. Padahal kita tahu rider yang bawa Modern sekarang Amir Rafiq lagi Fahmin tu antara yang rider fight depan enggak kan. Kita bila bawa motor yang tak laju tetap tak boleh depan susah. Time pun tengok tak sama macam tahun lepas. Diorang pada tahun lepas diorang bawa motor diorang lama, time pun lagi laju kan. Ni bawa Modern lagi slow. Lagi hujan. Waktu qualifying kering. Berapa? Jauh beza 1 second lebih. 1 second lebih. Pro Am pun ada turun juga lagi ke? Pro Am time sama macam dulu lagi. Tak, dia punya regulation sama tak ada. Tak ada. 150 laju. Walaupun standard macam tu pun time orang tadi beza dengan Pro Am 2 second. Dia 4. Dia menang dekat management je lah kot. Banyak kena tune banyak kat management lah. Ya, management. Gearbox. Dia kan boleh tukar gearbox. Advantage kat gearbox. Betul. Last satu. Ini orang kita panggil dia kan X-Rider. Dia kira orang dalam ke ramai nak tahu kat luar ni. Ramai nak tahu apa cerita sebenarnya. Mana Aki Aziz? Tu aku betul-betul tak tahu. Tak tahu juga? Tak tahu. Kenapa tiba-tiba direhatkan? Dia dengan cerita ada kesalahan. Tak tahu kesalahan apa tapi dia macam juga tak bayar saman ke? Makan saman betul dia. Dia pasal tiba-tiba direhat kan? Dia kata ada kesalahan yang dibuatnya tapi tak tahu kesalahan apa. Melanggar kontrak ke apa ke tak dengar macam tu lah. Dengan kontrak dengan CKJ? Ya kot, lebih kurang macam tu. Kalau ikutkan dia tu ayam tambatan lah kira anak emas lah. Anak emas tu. Duduk depan. Overall champion. Akid siapa lagi seorang ni tak dengan dulu Afif. Itu dua orang main depan hilang. Tu kat Teluk Intan tahun depan. Wah, jauh gila. Macam orang yang tak pakai enjin, pakai kayu. Tapi tiba-tiba tahun ni dah nak mula season. Betul-betul dah nak mula season. Akid Aziz direhatkan. Apa cerita? Tak tahu, tak dapat info ni. Dapat info korek sikit. Next podcast kita beritahu lah. Boleh aku cuba korek ni. Tanya rider lain. Cik mau tahu kan. Development machine macam Vogue macam nyebut tahu dah. Vosh bukan Vogue, Vosh. Nama kau tadi. Orang tu cakap bukan Vogue lah, Vosh dia kata. Okey lah, maksudnya berjaya bagi Superpole. Betul? Sebelum ni tak ada. Mungkin Superpole dulu. Mungkin sebab regulation yang baru ni dia membolehkan dia dengan Honda. Lagi dia pun dengan Honda sikit. Lebih kuat. Dia macam Honda juga ada tinggi kan. Dia stood up sikit lah. Tidak advantage lah.
Habis. Yang mana tim yang pakai Yamaha macam sebelum ni, AHM? Macam bawa Y16 pun tak ada. Tak ada. Aku rasa yang mana pakai Y16 ni tak dapat base lagi. Tak tahu lagi. Maksudnya ni lah hang test sendiri kan. Ya. Dia dah letak semua satu grip baru tahu. Ui, jauh punya. Azrai menang apa? 2 second kan? Azrai. Mula sampai habis. 2 second lebih. Mula sampai habis dia leading, menang 2 second, Kasma 2, Azif Fairuz 3. Roam race hujan. Kami member dia dah biasa menguasai perlumbaan. Mula sampai habis. Biasalah orang kecil memang advantage banyak dekat Pro Am ni. Power yang tak seberapa kan. Orang kecil memang advantage banyak. Tapi tu nombor 3 Ujang Hafinas Muhammad Ali. Besar badan tu. Boleh? Di atas motor yang tepat. Berjaya lah beliau. Kena bawa RS juga lah. Aku takkan bawa RS. Aku takkan bawa RS lah. Pernah bawa dan takkan bawa lah. Dulu dekat Yam dia bawa RS. Yang kat Jet Siam. Oh Siam bawa RS kan. Memang lah, apa RS orang kata kalau ikut sekarang kan laju. Aku macam rasa lah, tak nak bawa motor laju. Aku nak bawa motor yang tak laju juga. Bagi menang. Kalau macam kena main tipu main lah tipu. Kaki main tipu. Okey, kita ucapkan semoga Syafiq boleh bayar dia punya saman. Masuk race balik. Kena buat collection lah. Orang yang tengok ni kalau rasa nak collect apa nak sumbang dana sikit. Kalau nak tengok aku kembali berlumba kat Capri, sebab dia buat collection. Masa dia lumba punya jam, mulut tutup bro, tak banyak cakap. Ya. Sekarang sudah tak lumba, duduk luar grid. Dia punya taruh peluru tak habis. Kalau dapat masuk balik kan, kalau ada rezeki aku kembali berlumba, aku akan tetap taruh lah. Mulut akan terus akan bercakap sambil berlumba. Macam ni, yang orang macam ni kita perlukan dalam supaya tahulah ada berkembang. Tidak macam tutup situ tak keluar. Kata dia yang kalau main Capri aku main Capri je tahu apa cerita Capri. Dia tak bercampur. Ini kita kasi keluar semua. Motor semua satu jiwa. Satu hati. Semua nak kena bawa ke garis penamat. Okey. Habis dah kita rangkumkan semua perkembangan dua roda pada minggu lepas. Kita dah cerita dah semua habis. Macam biasa sebelum habis, thanks to our sponsor Asi Drink dekat Meru Prima punya bawah tu. Boleh dapatkan air-air yang style macam ni. Terima kasih kepada Syafiq sudah nampak. Terima kasih kepada anda. Jangan lupa subscribe, like, follow, comment, share. Makan dulu, lapar. Dia pun nak berapa orang kan. Sponsor tadi, terima kasih sponsor spaghetti apa tadi? Bukit apa? Bukit Pasta. Bukit Pasta. Di atas Keledang Sayung macam tadi. Betul, bukit. Nak jalan nak naik bukit tu pun gelap lah. Dekat entrance Keledang Sayung sana. Okey, siapa nak try makan kat sana silakan makan. Anda akan ditemani oleh langsui dan juga pocong-pocong. Okey, terima kasih semua. Jangan lupa follow, share, apa nak kali cakap komen, share kawan-kawan semua. Tolong kasih kalau ada benda-benda yang kau nak suruh tambah, kau komen je cakap apa nak kena buat, apa kau nak kita orang rumuskan lagi. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.